1, 4. 3 tambah 2 lah. Tengok. Ya Allah. Tapi dalam buku aku 3. Ni, tengok ni. Ni ha. Kacau lah ulat ni. Banyaknya. Opa, tolong. Banyak ulat. Apa bising-bising ni? Kena serang ulat. Opa, tolong Opa. Tolonglah. Ros, bawa air sebesit. Baik, Opa. Air? Nak buat apa, Opa? Nak tangkap kelekatu. Katu-katu. Ulat tu namanya kelekatu. Kalau ada banyak, tu tandanya nak ribut. Oh, dia orang takut ribut. Taruh besen bawah lampu tu. Sini Kak. Sini. Sini Kak, sini. Yelah. Tutupkan lampu tu, Ros. Kak, tutup lampu Kak. Tutup lampu. Cepat Kak. Jangan marah Kak. Dia datang. Kesiannya. Buat apa kesian? Siapa suruh dia kacau kita? Betul juga tu. Opa, kenapa kartun ni masuk air? Dia memang suka cahaya. Itu pun tak tahu. Memang tak tahu. Kita kan budak-budak lagi. Akak, dia datang rumah kita je ke? Rumah orang lain dia tak pergi? Mana Kak tahu? Itu pun tak tahu. Apa benda ni? Tolong, Amak, tolong! Ya. Dede, nak air? Sepeda ni banyaknya. Opa, kenapa tak buka pintu? Biar semua kartun ni keluar. Kan senang. Opa? Ya. Akak, kenapa tak? Pandailah kau. Nanti banyak lagi masuk. Tapi... Tapi semua dah tutup. Macam mana dia masuk? Hai. Tak nampak tu. Tengok tu. Ai, sejak bila rumah kita ada lubang? Iping, betul lah Opa cakap. Dah nak ribut. Alamak. Kerja sekolah belum siap lagi. Siapkan cepat. Tapi gelap lah Kak. Dah terang. Siapkan je adik-adik.
tengok dalam besen tu. Lah. Nanti siapa nak sapu ni? Keluarlah. Pergi. Keluarlah. Dekirnya. Pergi. Dekirlah kata ni. Aku kata pergilah. Kata! Ipin, cepat Ipin, kejar dia! Sana! Kepung! Bika! Gelilah! Kejar dia, Ipin! Nak pergi mana tu? Tangkap dia! Kejar! Ipin! Balik! Kata, tunggu! Sana! Kejar dia! Lepas Ipin! Cepat! Kemana tu? Dia dah lompat! Dapat! Yeay! Esok kita bawa kata ni lah. Yeay! Jarjit Singh sudah berjaya. Saya akan jadi terkenal. Marvelous. Apa tu? Tak ada apa-apa? Alah, bagilah kita orang tengok. Bolehlah. Saya jumpa Apa-apa? ikan berkaki. Tengok. Apalah kau ni? Ini berudu. Anak katak. Mana ada? Ini ikan lah. Tengok, banyak lagi. Banyak ni berudu. Yang ni ada tangan. Saya punya. Itu telur katak. Cuba bau. Busuk. Apalah. Katak kecil. Tangan, kaki. Betul lah. Kan aku dah kata berudu tu katak. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Upin, kita lari. Cepat kita balik. Upin, cepat. Isan, ada tak? Sana. Aduh. Kacau lah. Sikit lagi nak dapat. Sini. Dapat apa? Aku dapat. Dapat apa? Tengok ni. Tengok. Nampak kan? Tak ada apa-apa pun. Ni tengok ni. Nampak? Nampak? Cepatnya. Tunjuklah betul-betul. Entah kau ni. Main-main lah. Kau nak tengok kan? Nak? Nampak tak? Belalang. Marvelous. Saya punya. Aku punya lah. Aku yang tangkap. 2-3 belalang kunyit. Ini belalang kunyit kan? Entah. Yelah kot. Tak tahu. Saya makan saja. Kau makan belalang? Ya loh. Sedap. Macam ayam goreng. Ayam goreng. Betul. Opa kita pun pernah makan. Kau ni. San, kita pergi buat umpan lah.
bagi ikan. Tak boleh. Ini aku nak bawa esok. Alah, kita carilah yang lain. Manalah. Kau tangkaplah sendiri. Susahlah. Saya pun ada belalang juga. Ini dia. Saya punya lagi besar. Wah, ini mentada. Orang Cina kungfu, ikut dia lah. Ha! Hai! Ha! Wah! Iya! Iya! Ha! Cepat! Atas! Ha! Ha! Wah! Bukan kungfu je. Tengok tengok. Mentadu macam mana jadi tidur? Tengok! Apalah jadi ni? Tipu. Jangan! Tak baiklah, Cacit. 2 mentada, 3 mentadu. Macam mana Upin tidur? Salah lagu lah, Cacit. Yelah. Mentada, mentadu. Macam mana Upin tidur? Itulah sama. Mana ada? Kau mana tahu kau tidur? Aku tidur, kau pun tidur juga. Dua-dua pun sama. Mana ada sama? Aku ada rambut. Hiran. Geli. Keluarlah. Telaku. Fizi, sini. Mana belalang aku ni? Kau nampak tak? Yeay! Saya punya! Mimi, bagi balik. Aku punya. Nanti kau. Bye, Mail. Tepilah. Mimi. Apa hal tu? Entahlah dia orang. Kau dah ada benda nak bawa besok? Belum. Mari ikut aku. Kita cari laba-laba. Lagi senang. Mana ni main? Kata senang. Carilah betul-betul. Main. Berpatung. Dah depan mata, lagilah senang. Dah terlepas. Sana, cepat. Kejar. Cubalah ni. Shh, jangan gerak. 1, 2, ya. Cepat. Cepat. Kita terlepas dah tu. Alah, dah terlepas. Nak buat macam mana? Bukan senang. Bukan tadi kau cakap. Upin. Kenapa ni, Jaji? 2, 3 mentada. Mentada sudah tak ada. Tadi kan ada. Tadi. Okey. Sekali lagi. Mentadu. Macam mana saya tidur? Saya Jarjit Singh. Betul. Pandai ni mentada. Mencuri. Kesian. Tak apalah. Saya ada ini berudu. Kamu buat apa sini? Kita orang tengah cari lagi ni. Tak dapat. Dapat. Saya balik dulu. Yelah. Itu laba-laba tak mau kah?
Cepat, cepat. Tepi. Aku dah ada. Balik dulu Kita orang punya. Alah, kejap lagi dapatlah. Senang je. Bye. Kalau tak ada, tangkap je nyamuk. Mana ni? Upin, tengok tu. Selamat pagi semua. Semua ada bawa apa yang cikgu suruh? Ada, cikgu. Bagus. Letak atas meja ni. Cepat. Letak. Letak sini. Susun elok-elok. Saya mau letak dulu. Kat sini. Aku cap sini. Santi, kamu bawa apa? Lipas kah? Cantik. Siapa punya ni? Saya, cikgu. Mari sini. Ceritakan pada kawan-kawan. Nah. Cantiknya Mimi punya. Terima kasih. Saya buat sendiri, Ma. Saya bawa Ladybird. Wow. Ladybird tu kita panggil kumbang kura-kura. Bagus, Mimi. Boleh duduk. Kura-kura? Sebab kumbang tu nampak macam kura-kura. Diamlah jadi. Siapa bawa ni? Saya. Itu rama-rama. Bukan. Ini namanya kepompong. Kepompong ni tempat tinggal beluncas sebelum dia jadi rama-rama. Bagus, Ipin. Pandai kamu cari. Cikgu. Ambil saya pula, cikgu. Yang tu, yang tepi tu. Upin pula bawa apa? Alah. Bisinglah. Korang ni tak ada kerja lain ke? Tak. Kak, mari bersama. Pergilah keluar main dengan kawan-kawan. Memekak je. Pergi. Nak main dengan siapa? Kawan-kawan semua tak ada. Baik. Tiba-tiba dah tak ada kawan-kawan. Mana semua pergi? Akak, sekarang kan cuti sekolah. Jadi, diorang semua pergi makan angin lah. Betul. Akak, bawalah kita orang pergi makan angin. Yelah. Makanlah angin. Apalah kak ni. Ipin, mari pergi rumah Atuk. Minta Atuk bawa naik motor. Boleh pusing-pusing makan angin satu kampung. Betul. Jomlah tu. Motor Atuk rosak. Alah, dia tak boleh makan angin macam kawan-kawan. Mesti dia orang tengah seronok bercuti. Orang nak bercuti? Makan angin? Mari Atuk bawa. Atuk boleh bawa pergi muzium.
pergi zoo? Dah, jangan banyak cakap. Mari. Orang biasa basikal tua. Goyang. Atuk juara naik basikal. Atuk, kita nak pergi mana ni? Pusing-pusing makan angin. Banyaknya pokok kelapa tumbang. Biasalah tu. Bila musim terhujung, datang ribut, banyaklah pokok tumbang. Turun, sampai dah. Tengok tu. Wah. Nak buat apa ni? Tolong kumpulkan buah kelapa yang bertabur tu. Apa itu? Ini umbuk kelapa. Sedap dimakan. Enak rasanya. Nak? Tak nak. Tak masak, mana boleh makan? Boleh. Tengok atuk ni. Umbuk ni kalau masak lemak sedap. Nah, bawa balik. Tunggu kat rumah kau masak. Atuk. Nak ni. Ini tak masak lagi. Mana boleh? Atuk. Suka betul korang minum air kelapa muda ni ya. Pertama kali kita orang minum masa kena demam campak. Opah bagi. Lepas tu terus baik. Sebab tu kita orang suka minum air kelapa muda. Nanti sentiasa nampak muda. Pandailah kau. Yang lebih tu kumpulkan. Boleh kita jual pada mutu. Baik tu. Daun kelapa ni yang kita buat ketupat kan? Bukan yang tu. Yang ni. Yang belum terbuka lagi. Kalau guna yang tu, nanti bila kita rebus ketupat, nasinya jadi merah. Oh, jadi bolehlah buang daun-daun ni? Jangan. Itu semua boleh buat lidi. Opah suka sapu lama guna penyapu lidi. Sampai lidi tu patah-patah, lama-lama jadi pendek. Terbongkok-bongkok opah sapu. Iya, kesian. Kenapa korang tak tolong? Opah tak bagi. Opah kata, Upin, pergilah main dengan kawan-kawan. Ish. Orang ni. Gurau je. Ambil katuk tu. Nak buat apa? Kelapa ni macam-macam boleh buat. Dah dapat sebiji kelapa.
Kemudian Apa pula? Atuk, membazir. Air kelapa kan sedap? air kelapa tua. Mana sedap. Ni isi kelapa ni. Bila diparut boleh dapat santan kelapa. Ataupun makan macam ni. Pun sedap. Nak? Tak nak. Kelapa tua untuk orang tua. Macam Atuk. Boy, kau yang borok. Nak ni? Apa pula tu, Tok? Tak nak lah. Inilah tumbuh kelapa. Sedap. Ipin, tolong ambilkan kelapa tu. Sekolah lah. Kita orang nak pergi zoo. Jalan-jalan. Pakai angin. Kau ingat cuti sekolah pergi jalan-jalan aja? Ini pun cuti lah. Cuti sambil belajar. Tapi This is the coconut plantation. come here. Here coconut, there coconut, everywhere got coconut. Coconut trees. See, and you see coconut. Yeah, that's cool. This is coconut. Kelapa. Kelapa? Good. Kau tengok orang putih tu. Siap belajar lagi. Kau tak pergi bercuti? Cuti? Sambil kerja. Untung. Kelapa muda tu. Aku jual 1 biji, $2. Untung banyak. $2? RM6 Malaysia. Pandai tak? Pandai. Tak sia-sia cuti kau. Kasih nak jalan makan angin aje. Apalah korang ni. Tu. Meh, ikut Atuk buat ni. Tengok. Tada! Kita menang. Terima kasih, Tok. Terima kasih, Ipin. Itu kita orang punya lah. Mana boleh terbalik ni? Minum. Tak sangka sabut kelapa pun laku. Bukan tu je. Tempurung kelapa pun laku. Iya, di kebun Atuk bersepah-sepah tempurung. Jadi, Isa kita kutip semua. Isa kita keluar pagi-pagi tau. Atuk.
Mutu, kau ambil kelapa ni. Okey. Atuk penat. Aduh, panasnya. Atuk minumlah. Kita orang belanja. Atuk minta je. Banyak duit kau. Banyak. Kita orang tak sia-siakan cuti. Sabut kelapa tadi semua dapat jual. Untung banyak. Betul-betul. Upin dan Ipin selamanya. Betul-betul. Betul-betul. Sia-sia je akak cuti sekolah. Tapi tak buat apa-apa. Amboi, pandainya cakap. Opah, tahu tak? Sabut dengan tempurung kelapa boleh dijual. Laku. Bukan tu je. Macam-macam lagi boleh buat dengan tempurung dan sabut kelapa. Ada lagi. Batangnya boleh buat titi. Daunnya boleh buat atap. Dan banyak lagi lah. Sebab tu, orang kata pokok kelapa pokok 1000 guna. Oh. Baru tahu. Dah tu, Ros. Korang buat apa? Korang buat semua ni? Tak, Mak In yang buat. Semua dari kelapa. Cantik kan? Jadikan Opah, semua ni kita orang nak jual. Dapat duit, boleh masuk dalam tabung ni. Pandainya. Tak sia-sia cuti sekolah korang. Kecil-kecil dah pandai berniaga. Semangat macam ni lah Opah nak. Dengar tu akak. Jadi macam kita orang. Jangan marah. Kita orang ada sesuatu untuk akak. Apa dia? Seronok kan? Kau boleh ketuk-ketuk, menyanyi-nyanyi sambil menari. Nah, akak pula. Seronok. Betul lah. Ketipak-ketipuk. Ketipak-ketipuk. Ada. Oh, pergi mana? Sekolah. Cikgu datang. Cepat duduk. Kepilah bising. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi. Selamat kembali ke sekolah. Seronok bercuti? Seronok. Cikgu, masa cuti, saya pergi zoo negara, taman negara, tugu negara, masjid negara. Bagus. Perpustakaan negara? Tak, lalu je. Rugi. Sepatutnya pergi. Dapat menambah ilmu pengetahuan. Apalah Ehsan? Teruk kau ni. Upin, Ipin, cuti di mana? Sini-sini je. Kat kampung kita. Seronok. Banyak kita belajar. Kan Upin? Mak In? Iya. Cerita. Apa yang seronok kat kampung kita? Yalah, saya tak tahu pun. Rajin nampak. Mestilah. Abang Salih beli nak jual pada pelancong. Semua orang untung. Atuk buat apa kat sini? Ai, kau ingat tak Atuk kata?
Ada lagi benda kalau dibuat, lagi banyak untung. Apa dia? Tu. Tu dalam homestay. Iya. Homestay? Faham lah. Susun betul-betul ini. Yelah. Berjaya lagi. Ipin, boleh lawan? Boleh je. Tak kena. Kau kalah. Alah, tak aci. Rainbow kacau. Nasiblah. Yang pasti aku menang. Sekejap ya. Akak, beli apa tu? Ni anak pokok. Ish, asyik beli anak pokok je. Cuba beli untuk kita orang. Komik ke? Mana? Terima kasih. Kan lagi bagus. Betul. Suka hati akak lah. Duit akak. Korang kalau nak apa-apa, pergi beli dengan duit sendiri. Oi, buat apa tu? Tak ada apa, Opa. Nak simpan anak-anak pokok yang Ros baru beli ni. Banyaknya anak pokok kau beli. Semalam dah beli, hari ni beli lagi. Ya, Opa. Sebab tadi kat pasar ada jualan murah. Tapi beli anak pokok tu banyak-banyak, nak buat apa? Nak biar rumah kita nampak bersih dan cantik. Penuh dengan bunga-bungaan berwarna-warni, berbau harum dan... Seberangan, cepat alihkan anak-anak pokok tu ke dalam pasu. Nanti mati pula. Baik, Opa. Ros akan buat segera. Kenapa mesti mati? Susah sangat ke nak jaga anak-anak pokok? Entah, senang je kot. Nak kena siram air je. Apa? Senang? Siapa yang cakap senang tadi? Mari sini tolong akak. Nak tolong apa? Ikut akak buat. Pokok kau sini. Kan dah kena duri. Tengok sini. Berhati-hati bila pegang pokok bunga ros. Nak buat apa lagi? Kena taruh baja. Pergi ambil baja kat belakang. Pipi. Jom. Busuknya. Bagi tayak ayam ke ni? Yelah, macam tak biasa pula. Kan Opa selalu guna kat kebun. Tahu, tapi tak tahan. Ipin, angkat pasu-pasu ni, susun kat depan rumah cantik-cantik. Baik, akak.
Okey. Akak nak bagi korang satu tanggungjawab besar. Kalau korang berjaya, akak bagi hadiah. Korang boleh minta apa je yang korang nak. Setuju? Setuju. Nak buat apa? Nah, jaga anak pokok ni elok-elok sampai dia berbunga. Jaga pokok? Macam mana? Kita orang tak reti. Aik, tadi kata senang. Siram air je. Nak ke tak nak? Nak. Kak Ros suruh kita orang jaga anak pokok tu sampai berbunga. Nanti dia bagi hadiah. Kalau macam tu, aku pun nak juga. Aku pun. Besok kita semua pergi rumah Upin Ipin. Wah, saya suka. Itu anak pokok bunga apa? Lah, tak tahu pula bunga apa. Haiya! Mana? Haiya! Banyak busuk! 2-3 buah masam. Ini bau tahi ayam. Janganlah busuk. Betul. Kita orang baru taruh baju tahi ayam. Kenapa pakai itu? Ya loh, mama saya guna itu baja biji. Lagi bersih, tak ada bau punya. Betul cakap Meme. Sebab tu akak beli baju ni. Itu apa tu? Baju ni bagus untuk pokok tumbuh subur dan berbunga lebat. Berbunga lebat? Nah, lepas ni guna baju ni. Jangan guna tahi ayam dah. Yeay! Terima kasih, Kak. Sama-sama. Kak Ros, bagilah kita orang jaga pokok bunga tu juga. Bolehlah. Sebab nak hadiah ke? Tak boleh. Korang bukan pandai jaga pokok pun. Nanti habis mati pokok akak. Betul cakap Kak Ros. Aku memang tak tahu dan tak minat jaga pokok. Saya pun macam Mail. 2-3 ayam berkokok. Apa kisah jaga pokok? Jaga ayam ke? Jaga itik ke? Lagi bagus. Nanti besar, masak kari. Sedap makan. Marvelous. Pokok sangat penting dalam kehidupan kita. Pokok keluarkan oksigen. Ia buat udara sekeliling bersih. Bila hidup udara bersih, badan kita pun sihat. Betul. Kak Ros, saya sama Susanti suka dan pandai jaga pokok bunga. Iya, benar. Saya menanam banyak bunga melati. Saya tanam banyak bunga matahari. Saya suka. Bunga matahari sangat cantik. Kembang di... Dah, tu Meme. Haiya, mau nyanyi pun tak boleh. Tak apa. Nah, ambil seorang satu dan jaga anak pokok ni sampai dia berbunga. Lepas tu, datang tunjuk pada akak, ya? Terima kasih, Kak Ros. Macam tu je. Tak besar-besar pun. Itulah. Tak berbunga lah kalau macam ni. Aku tahu.
sini bawah rumah supaya tak kena matahari. Jadi, air tak kering. Betul-betul. Tak payah susah-susah nak siram hari-hari. Sekarang, kita tunggu je berbunga lebat. Dah, jom pergi main je. Dah siram pokok? Dah, hari tu. Hari tu? Pokok dah berbunga ke? Tak tahu? Pergilah tengok. Kenapa? Anak pokok mati. Mak oi, apa korang dah buat ni? Banyak ni baja. Air pun berlebih-lebih. Kenapa buat macam ni? Ish. Kita orang ingat pokok tu akan cepat besar dan berbunga lebat. Konon pandai sangatlah tu. Sebab tu dari dulu akak dah cakap, jaga pokok ni susah. Kena selalu siram. Tapi bukan siram sekali banyak macam ni. Lepas tu kena tengok juga kalau ada serangga perosak yang datang nak makan pokok tu. Lepas tu bila dah cukup besar, kena pindah ke pasu lagi besar. Lepas tu kena taruh baja. Baja tayangnya. Menyambuk. Akak cakap ni, dengar dan belajar. Baja tai ayam tu bagus. Taruh banyak pun tak apa. Sebab ia baja organik. Tapi baja biji ni tak boleh banyak. Ia baja urea. Panas. Salah satu sebab pokok ni mati. Maafkan kita orang, akak. Kita orang silap. Ingatkan senang je nak jaga pokok ni. Bila dengar akak cakap tadi, baru kita orang tahu susahnya jaga anak pokok ni. Tak dapatlah hadiah. Berani nak tanya hadiah lagi? Kenapa bising-bising ni, Ros? Opa, tengok ni anak pokok dia orang. Dah mati. Iya, mari Opah tengok. Ini boleh diselamatkan lagi. Batang pokok masih hijau. Betul boleh ke, Opah? Iya. Upin, Ipin, bawa pokok ni kat luar. Biar kena matahari. Baik, Opah. Harap-harap anak pokok ni hidup semula. Kali ni jaga betul-betul. Pokok-pokok kita dah berbunga. Anak pokok saya sudah ada bunga. Punya saya juga sudah berbunga. Bagus. Semua dah berbunga. Makasih, Kak Ros. Sama-sama. Ini bunga apa, Kak? Ini bunga raya. Warna merah. Meme punya bunga raya juga. Tapi warna putih. Ipin punya bunga tai ayam. Bunga tai ayam. Punya saya bunga apa ya? Kamu punya bukan pokok bunga, tapi pokok cili. Oh, bagus juga ya. Bisa buat sambal terasi nih. Asik. Tahu kan, bunga raya merah tu adalah bunga kebangsaan negara kita, Malaysia. Tahu. Susanti, negara kamu Indonesia ada bunga kebangsaan ke? Ada 3. Banyaknya. Bunga apa? Melati putih, anggrek, dan rafflesia. Akak, hadiah? Lah.
Betul tu. Amboi, seronok ya ketawa-ketawa. Buat apa tu? Susun gambar-gambar lama. Oh. Marilah tengok. Akak tak ada gigi. Apalah Kak ni? Ish, Opa. Jangan tunjuk kat dia orang. Malulah. Kenapa pula nak malu? Comel kan? Comel. Gambar-gambar ni kan kenangan masa kau kecil, remaja. Dan sekarang dah besar. Betul. Sayang Opa. Kenapa gambar kita orang tak ada? Alah. Sebab kau berdua belum lahir lagi. Cantiknya. Mestilah. Akak memang cantik. Pemandangan ni lah yang cantik, bukan akak. Kan dah malu? Biar ditimpa tangga, jangan ditimpa perasaan. Opa. Tak adalah, Opa bergurau. Cucu Opa memang cantik. Ini bukit mana, Kak? Ini bukit di kampung kita. Tak tinggi pun. Seronok, Kak. Kecil-kecil dah boleh panjat bukit. Jadi kita orang bolehlah panjat bukit. Tak boleh. Kau orang kecil lagi. Tapi Akak... Akak luar biasa. Tengok ni. Akak mandi dekat sungai. Mana Aci? Akak boleh je. Tapi kita orang... Kau orang kecil lagi. Tak boleh. Lagi sikit. Ya. Lagi. Patutlah bergegar rumah. Terlompat-lompat. Akak, tolong ambilkan tu. Boleh? Eleh. Itu pun tak sampai. Kesian. Nah. Ketok, sampai. Ambillah. Janganlah main-main. Kita cuba. Itulah, kecil nak besar-besar. Ros, cepat pergi beli barang tu. Baik, Opa. Nah. Dapat pun. Oh, Akak nak ikut? Jom. Upin daging pink selamanya. Betul. Terima kasih. Saya beli ya. Akak dah beli semua. Jom balik. Akak baliklah dulu. Yelah. Jangan nak merayau mana-mana. Balik cepat. Baik, Akak.
Fuyo! Upin, tengok ni. Bagi aku tengok. Wah, cemeli. Mana ada duit? Akak pun dah balik. Nah. Terima kasih, Tok. Sama-sama. Dah, pergi balik. Baik-baik jalan. Okey. Bye-bye. Seronoknya jadi orang besar, kan Ipin? Boleh pergi jalan sendiri. Duit pun ada. Boleh beli apa-apa je. Nak ambil barang tinggi-tinggi pun tak payah minta tolong orang. Semua boleh buat sendiri. Bilalah kita nak besar. Kamu pengen jadi besar ya? Senang banget. Macam mana? Comelnya. Rumah mainan. Bukan rumah saja. Kedai ada, pejabat pos ada, hospital ada. Semua ada. Saya suka. Ipin, tarik ini. Mari main di rumah kamu. Rumah kita orang? Cepat. Ayo, maju dong. Korang nak buat apa ni? Apa kena mengenai dengan kita orang nak jadi besar? Hayya, jangan banyak tanya. Mari tolong susun ini mainan. Kenapa, Ihsan? Macam ada yang tak kena. Bandar kena ada menara tinggi. Tunggu kejap. Nanti aku datang balik. Kosong sangat bandar ni. Kereta api? Perlu landasan kereta api. Betul. Bagus, Kak. Suka? Ayo kita foto. Mau dikirim masuk ke pertandingan foto kreatif. Tak sabarnya. Kamu sudah jadi orang besar. Iya. Nak tengok. Nah. Yelah, Mimi. Kita orang dah jadi besar. Pandai korang. Makasih. Seronoknya jadi besar. Semua benda boleh nampak. Betul. Orang-orang tu tunjuk kat kita sebab kita besar agaknya. Ada kebakaran. Kereta bomba. Jom kita ikut.
Macam-macam boleh buat. Betul. Sekarang kita nak tinggal kat mana? Oh lah, rumah kat sini semua kecil-kecil. Susah nak macam kalau kita dah besar, aku beli je baru. Tak payah susah-susah nak baiki. Betul. Lambatnya kita nak besar. Teringin nak tengok muka kita bila dah besar. Mesti lagi comel. Entah-entah kita ada rambut juga. Dahlah, jom tidur. Tak payah nak fikir. Upin. Upin. Upin? Naik. Upin dah besar. Upin! Upin! Ipin, nak pergi mana tu? Tepi! Main! Kau nampak Upin? Tak! Bukan Upin kecil! Upin besar! Upin dah besar! Dia tinggalkan aku! Entah pergi mana! Upin dah besar? Kau mimpi Ish. Alah, tadi aku tengah tidur. Aku kemamai agaknya. Pergi mana tadi tergesa-gesa? Dengan tak mandinya? Kejar Upin. Dia naik motor dengan atuk. Entah pergi mana. Tapi peliknya, Upin dah besar. Upin dah pergi kerja kat bandar. Akak, cakaplah betul-betul. Betul lah ni. Dia dah besar. Kena pergi kerja. Kan Ipin nampak tadi. Macam mana Upin boleh jadi besar? Kenapa pula menangis? Upin dah besar sorang-sorang. Baguslah. Semua mainan Ipin punya. Tak perlu nak kongsi-kongsi. Ayam goreng boleh makan puas-puas. Tak ada nak berebut dah. Lagi seronok, katil tak payah kongsi. Boleh golek-golek sendiri. Kasih sayang opah dan akak hanya pada Ipin je. Upin dah besar, boleh jaga diri sendiri. Seronok kan? Betul kak, biarlah Upin besar sendiri. Yeay, seronoknya.
Upin, balilah. Ipin. Upin, kau jangan jadi besar. Nanti aku tinggal sorang-sorang, sedih tau. Bila pula aku jadi besar? Kita kan kembar. Kita akan besar sama-sama. Jadi kau pergi mana tadi? Dia ikut opah pergi pekan. Oh, apa sel tak ajar? Ajar. Tapi kau nak tidur. Ipin, jom ikut opah. Jomlah. Nah, aku belikan kau aiskrim. Tadi aku ada nampak orang tu sebiji macam kau. Tapi dia besar. Iya, macam mana rupa dia? Aku tak nampak rupa dia. Tapi memang dia botak. Aku rasa bila kita besar nanti, macam itulah kita. Hello, kids. Menyerang dari sebelah kanan nampaknya sekarang ini. Kita sekarang sedang berada di hujung perlawanan. Cuba menyerang berhabis-habisan. Maka dia hanya menunggu masa untuk menyerang. Whistle penampak nampaknya masih lagi diselamatkan. Bola lagi dalam permainan. Satu hadaran. Cantik. Dua tiga burung terbang. Kita menang. Tak sabarnya nak tengok perlawanan akhir. Iya ni, kayaknya seru. Malaysia lawan Indonesia. Yalah. Oi, kalau dapat tengok kat stadium, mesti seronok. Betul. Mimpilah. Nak dapat tiket pun susah. Mesti ramai orang. Nanti Daddy bawa aku tengok. Bawa kita orang sekali. Kita orang kan kawan baik kau. Takkan nak tinggal kot. Yalah. Son, kita kan kawan. Betul. Please, Son. Yelah, nanti aku belikan. Terima kasih, Zai. Dah tu. Bising. Pergi. Balik. Atuk nak tiket? Atuk tak kisah. Kalau tak ada, tengok je kat TV. Dah, pergi balik. Habis bersepak. Terima kasih, Atuk. Balik dulu. Ihsan, dah ada tiket ke belum? Belum. Daddy aku sibuk. Tak sempat nak beli lagi. Wah, enggak sabar mau nonton. San, ingatlah. Tu tiket. Yalah. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Kat sini kot. Ya. Tak ada. Kat mana agaknya? Aku tahu. Mesti akak simpan dalam ni. Betul. Tak ada juga. Marilah kita tanya akak.
terkejut je. Betul. Nasib baik kita orang tak. Tak apa. Akak lagi terkejut tengok bilik korang. Kenapa sepah-sepah ni? Kita orang tengah cari baju bola. Untuk apa? Nak pakailah. Akak, kita orang nak pergi stadium. Tengok perlawanan akhir bola sepak. Hah? Yang Malaysia lawan Indonesia tu ke? Nak ikut. Dah ada tiket ke? Belum lagi. Tapi Ihsan belikan nanti. Dia belanja semua kawan baik dia. Hah? Ya ke? Suruh dia belikan untuk akak juga. Mana boleh? Akak pergilah sendiri dengan kawan baik akak. Entah. Korang lah kawan baik akak. Tak. Kita orang adik-adik akak. Oh, tak apa. Carilah sendiri baju bola tu. Yeah. Upin, Ipin, mari sini. Ada apa tu? Tiket bola perlawanan akhir Liga Super Asia. Sama-sama. Atuk pergi ke? Mestilah. Kalau tak, siapa yang nak bawa korang? Tanya je. Atuk, tiket ni 4 je. 2 untuk korang, 2 lagi ajaklah kawan-kawan. Atuk dah ada. Mana cukup? Kawan-kawan kita ramai. Ajak kawan baik je lah. Kawan baik? Bin, jangan bagi tahu sesiapa yang kita ada tiket. Kita tunggu Ihsan punya tiket dulu. Harap-harap ada. Jadi, kita semua boleh pergi tengok dekat stadium. Stadium? Marvelous! Sudah ada tiket ke? Mana ada? Alah. Tunggu je lah. Tak sabar. Jadi ni tak sabar. Dah. Jom main. Jom. Saya. Fizi, kau tak apa-apa? Aduh, kepala aku pusing. Maaf Fizi, aku tak sengaja. Kau baringlah. Nanti pingsan. Tak apa. Kawan-kawan, Daddy aku kena pergi kerja luar bandar. Jadi, tak sempat nak beli tiket. Minta maaf banyak-banyak. Aku balik dulu. Tadi tiket tak payah pergi. Apa nak bising-bising? Tapi aku dah berangan-angan nak ke stadium. Oi, apa tarik-tarik tangan aku ni? Aku berangan tadi. Tak habis-habis berangan. Macam mana ni Upin?
Sekarang kita je yang ada tiket. Nak pilih siapa? Tak tahu. Diorang semua kawan baik kita. Mana boleh pilih-pilih? Betul. Nanti mesti ada yang merajuk. Mana kawan-kawan lain? Dah balik. Uncle, nak tanya sikit? Ayo, banyak pun boleh tanya. Tanyalah. Perlawanan akhir Piala Liga Super Asia. Wow! Ini tiket untuk Uncle kah? Bukan. Tiket tu untuk kawan baik kita orang. Uncle lah kawan baik Upin sama Ipin. Korang ada tiket bola? Asyik! Udah ada! Saya suka! Kawan-kawan! Tiket bola dah ada ni! Ipin, betul ke? Aku nak ikut. Saya juga. Marvelous. Boleh lah. Jangan tinggalkan aku pula. Tahu. Aku juga mau ikut. Mau duduk di sebelah Meme ya? Boleh tak? Ya, cepat. Jual layak. Kat sana aku nak beli macam-macam. Woi! Diamlah. Dia orang ada 2 tiket bola, mau kasih 2 orang kawan baik. Ada faham? Itulah. Tak tahu nak bagi siapa. Orang semua kawan baik kita orang. Betul. Senang je. 1 tiket bagi aku. Lagi 1 bagi Ihsan. Atau Mail. Atau jadi. Perempuan tak payah pergi. Tengok kat rumah je. Fizi, memang kenal. Aku salah cakap ke? Minta maaf. Fish. Apa? Padan muka. Mana kau dapat tiket Mana korang dapat tiket? Mana? Cakaplah cepat. Atuk. Mana Atuk ni? Nanti. Makan. Buat 3 kudap-kudap. Ini durian sangat sedap. Itu durian IOI. Baru sedap. Ini pun sedap juga. Nyam-nyam. Itu durian udah merah. Patutlah sedap. Tapi yang ini paling enak. Isinya tebal. Sedap. Oh, itu musang king. Yang orang tergila-gila suka. Betul. Harganya mahal. Opa tak mampu beli. Korang datang ramai-ramai ni apa hal? Atuk, Upin dengan Ipin. Atuk bagi tiket bola. Untuk kita orang tak ada ke? Tak ada. Dah habis terjual. Allah. Korang berdua dah pilih siapa yang nak dibawa? Belum. Susah nak pilih sebab semua pun kawan baik. Mana tiket tu? Bagi Atuk. Siapa nak pergi? Saya. Meme dengan Susanti pun nak pergi tengok. Kita mau tengok stadium, bukan tengok bola. Enggak pernah ni masuk stadium. Saya pun. Itu je. Semua saya punya. Aku punya lah. Semua saya punya. Apa lagi datang ramai-ramai ni?
Atuk, nanti kita tengok bola sama-sama ya. Kita orang dah ada tiket. Dua Atuk bagi, dua lagi Upin Ipin bagi. Jadi, Upin Ipin tak pergi ke? Meme dengan Susanti pula. Meme dengan Susanti tak jadi nak pergi. Kaki Upin bengkak. Tak boleh jalan. Jadi, Upin tak boleh pergi. Ipin pun tak pergilah. Bertuah korang dapat kawan baik macam mereka. Tapi korang ada ingatkan mereka? Patut kawan baik kita tengok sama-sama. Satu hantaran. Dengan ini peluang terakhir kita. Hantaran cantik. Nampaknya ada kambing di bawah tahan. Oh tidak. Oh sayang, 1000 kali sayang. Yeay, Opa dah balik. Opa tengok Tanglong Upin. Cantik kan? Cantik. Tapi, kenapa tiba-tiba main tanglong? Mimi ajak main. Dia bawa banyak tanglong, Opa. Oh. Jangan main macam tu. Itu kan api. Nanti terbakar tanglong tu. Baik, Opa. Wah, besarnya tanglong Kak Ros. Air? Kenapa tanglong akak lain? Sebab akak punya istimewa. Ros, kau pun main tanglong? Saja layan budak-budak ni. Tanglong sudah terbang tinggi. Ipin, akak nak nyalakan lagi satu lah. Bye. Bantu. Kawan-kawan, saya balik dulu. Menang lagi. Ulur tangan. Cepat. Kau jangan jentik kuat-kuat. Sakit tau. Ya. Aduh! Sakitnya. Aduh. Kenapa? Tak ada apa. Diorang main-main. Cacik, kenapa kau lari balik semalam?
Mari dekat. Semalam saya dah jumpa UFO. UFO? Apa tu? UFO tu geng terbang makhluk asing. Makhluk asing tu apa pula? Benda yang tinggal kat gas lepas. Badan dia macam sotong dan ada banyak tangan. Betul-betul. Macam ni. Kau biar betul, Jajit. Mana ada UFO? Yalah, main-main cakap. Bukan main-main, tapi betul-betul. 2-3 kayu sakti. Saya ada bukti. Mana dia? Tunjuklah. Nanti nanti. Jeng, jeng, jeng. Inilah UFO. Mana kau jumpa?